Sediakan ikan selayang 1 kilo. Sediakan ikan 2 ekor. Ikut je cara Richard keluarkan isi ikan. Mari kita timbang dulu tinggal berapa isi ikan. Ada kot 200 gram. Bolehlah ada berat. Masukkan isi ikan yang siap potong tadi. Masukkan isi ikan. Tambah air batu 3 ketul. Air batu sikit. Dan blend isi ikan sampai hancur. Blender tak lagi abang. Isi sikit. Tunggu abang. Sekarang boleh campur adunan dah. Cair teruk bang. Terlebih ais. Masukkan MSG. Masukkan MSG. Garam. Garam sikit. Shortening. Butter. Dengan tepung sagu. Tepung ubi kayu boleh kan bang? Saya letak ni sikit. Cair babe. Tambah tepung lagi. Macam mana ada bentuk, tambah lagi sikit tepung. Lepas tu, hentakkan adunan ini sebanyak 20 kali. 1, 2. Taburkan tepung sagu atas papan dulu. Gentil dah kita tadi. Bang, tengok ni bang. Jadi bang. Okey, mari kita rebus kepuk dulu. Baik bang, arahan diterima. Rebus sampai kepuk timbul. Dah timbul, angkat. Kita boleh ambil kepuk yang dah rebus untuk goreng juga. Saya nak potong dulu bang. Jadi yang macam tepi jalan tu. Boleh tahan juga melekat-lekat benda ni. Tengok tu. Melekat-lekat. Tada! Asyap popok leko. Tengok macam jadi kan? Letak sos dulu. Cuba test rasa. Jadi tak? Jadi babe, popok leko. Crunchy kat luar, lembut kat dalam. Rasa sama macam yang ada dekat Selangor ni. Tepung lebih, ikan kurang. Tapi masih sedap. 8/10. Okay guys, jumpa lagi.